ini merupakan bahan inovasi kami bagi program Inner Health 5.0. Yang pertama, kami akan mengajarkan tentang akil balik untuk SKP tahun 4, di mana kami memfokuskan kepada 1+1, iaitu menyatakan maksud, 1+2 membincangkan dan memperihalkan perubahan fizikal lelaki serta perempuan apabila akil balik, dan terakhir 1+3 menyatakan contoh simptom yang mungkin dialami ketika haid. Okey. Bagi memulakan bahan mata mengajar kami akan memberikan peta kepada murid. Okey. Kami akan ceritakan bahawa tema yang akan kami kenakan adalah tema Lanun, di mana nama permainan kami adalah ini dia, Misi Rahsia Kapten. Okey. Kita mulakan dengan peta. Okey, dalam peta ni kita ada beberapa checkpoint yang perlu dilalui oleh murid sebelum mereka mendapat harta karun. Yang pertama, misi Lanun. Yang kedua, replika. Yang ketiga, sesuai ke jadi Lanun. Yang keempat, Lanun cilik. Dan terakhir, setelah selesai melakukan semua ni, mereka akan dapat harta karun. Kita mulakan dengan yang pertama, checkpoint misi Lanun. Pada checkpoint pertama, kita akan melakukan penerangan tentang apa itu akil balik secara ringkas kepada murid-murid. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, apa itu akil balik? Kita akan terangkan pengenalan secara umum tentang akil balik. Yang kedua, perubahan fizikal lelaki, perubahan fizikal perempuan. Kita akan berikan gambar rajah tentang setiap perubahan yang dialami oleh lelaki dan perempuan secara ringkas. Setelah itu, persamaan dan perbezaan. Kita tengok cara penjagaan diri, cabaran dan kesimpulan. Okey, setelah selesai murid selesai checkpoint pertama untuk di sana, kita akan gerak kepada checkpoint kedua, iaitu replika. Pada checkpoint ini, kita akan berikan 2 replika, satu replika lelaki dan satu replika perempuan. Murid dikehendaki membaca, ya, setiap replika ni bermula dengan suara garau, tumbuh bulu muka dan sehingga terakhirlah. Begitu juga dengan perempuan, suara menjadi lunak sehinggalah bentuk badan berubah. Murid perlulah memahami setiap kedudukan dan setiap gambar rajah tempat yang tepat supaya kita akan gerak ke yang seterusnya, iaitu sesuai ke Lanun. Bila kita dah memahami setiap sesuatu tu, kita akan lihat, kita akan ujilah murid tu untuk pengukuhan sama ada mereka faham dan mengingati setiap apa yang kita ajarkan. Ini adalah replikanya. Daripada replika tadi, kita nak murid suai padankan. Ya, kita ambil ini beberapa perkataan tentang ciri-ciri perubahan lelaki dan perempuan tadi. Kita suruh murid letakkan ikut sunnah yang betul. Contoh dia, kalau kita ambil ini dia, tumbuh bulu di muka. Kalau tengok tadi, tumbuh bulu di muka bukan untuk perempuan tapi untuk lelaki, dan kedudukannya adalah pada yang pertama. Dan seterusnya untuk ni juga suara menjadi garau, kita boleh letak di sini, dan seterusnya lah. Pastikan murid letak kedudukan asal dan berikan penerangan kepada mereka dan perbaiki jika ada kesalahan. Seterusnya, kita lihat kepada misi Lanun cilik. Checkpoint seterusnya, kita akan bermain word wall. Okey, dalam ini, sebelum kita bermain, kita akan berikan bola pingpong pada ini, dan murid pilih satu nombor pada word ni. Kata dapat nombor 9. Okey, jadi kita dapat nombor 9. Murid perlu teruskan dengan mengambil angka 9 dan jawab soalan yang diberikan. Okey, ni soalan dia kan. Okey, apakah perubahan yang berlaku? Lagi ni jawapan ini, dan apabila dapat jawapan betul, maknanya murid terselesai berjaya menjawab bahagian ini. Dan yang terakhir, lihat, bila selesai checkpoint terakhir, maka murid akan mendapat harta karun.
Dan harta karun itu adalah kita buka peti harta karun ini dan kita berikan mereka best penghargaan sebagai tanda terima kasih, dekatkan di dada, dan ganjaran seperti gula-gula juga diberikan sebagai tanda penghargaan kerana mereka berjaya menjawab soalan ini. Itu saja daripada kami. Terima kasih.